Haji call ustaz kan, tenenet, ustaz tekan jawabnya tu atau Allahu Akbar. Oh, Allah dah nunggu siap dah. Kita Allahu Akbar tu je. Haji call ustaz kan, tenenet, ustaz tekan jawabnya tu atau Allahu Akbar. Maksudnya dah ready nak communicate. Dia Allahu Akbar dulu. Sebab tu jadi makmum ni, kalau makmum yang lambat, imam baru pergi i'tidal kan, sami Allahu liman hamidah, kita sampai, ada kawan-kawan kita dia buka telefon, dia telefon lagi, imam pun sujud, duduk, dia tak mula solat, sujud, betul bangun tu barulah dia simpan telefon, Allahu Akbar. Yang tu rugi sebab kita tak tekan hijau cepat-cepat, tak jawab kan. Kalau kita masuk rakaat tak kira sebab tak sempat rokok kan dengan imam, tapi kita dengan Allah Ta'ala dah on. Maksudnya waktu sujud kita ikut sujud tu, kalau kita berdoa maksudnya dah on lah. Ada orang dia kedekut pahit, dia kata kalau aku masuk pun bukan dapat rakaat, dia kata tu. Itu namanya makmum kedekut pahit, berkira pahit. Masa tuan-tuan muda-muda lu buat tak macam tu? Masa muda-muda lu lah, dah tua-tua ni copek-copek lah masuk kan. Kadang-kadang dah tua-tua bangka tu, mereka dengan telefon ni, saya dengan dia masuk sama-sama lambat dah ni kan. Dia tempat parking tu dia jalan, dia pun jalan masuk, tapi dia sempat lagi keluarkan telefon dalam poket. Kita terus Allahu Akbar. Jadi ini makmum, ini dia, ini saya. Jadi saya Allahu Akbar, dia tak solat. Jadi saya dapat tak pahala jemaah dengan diselang orang yang tak solat ni. Jadi dilema tu kan. Jadi tuan-tuan terus masuk Allahu Akbar. Kalau sami Allah masuk je Allahu Akbar, ikut je lah, dia pergi sujud terusnya sujud sebab kita dah on, insya-Allah.